Yo, Assalamualaikum guys. Bersama-sama aku Ed sekali lagi di saluran Ed and Stuff untuk satu lagi edisi ulasan terperinci. Tapi untuk edisi kali ni, kalau korang jenis yang suka dengan muzik, tak kira masa berlari ataupun di luar waktu berlari, kau memang kena check out earbud ni guys, okay? So, korang kena tonton daripada awal sampai habis video ni supaya korang tahu sebab apa korang kena check out Nank Ultra Clip-On Earbud guys, okay? So, kita jumpa selepas ni. Jadi guys, seperti biasa aku nak ucapkan terima kasih banyak dekat korang semua yang hadir untuk tonton video kali ni. Dan semestinya kalau macam korang dah hadir tapi belum subscribe to channel and stuff, jangan lupa klik subscribe button kat bawah dan tekan loceng notifikasi dekat sebelah dia guys, okay? Aku pernah kongsikan ulasan untuk ini Nank Runner Diver Pro yang aku ulas, aku rasa mungkin beberapa bulan yang lepas lah, okay? So, ini adalah apa kita panggil open ear punya headphone yang aku masih pakai sampai sekarang dan aku rotate dengan aku punya Aftershokz. Banyak kali aku beritahu yang aku memang suka pakai open ear punya headphone macam ni sebab kita boleh dengar ambient noise ataupun ambient sound, iaitu kita punya environment sound lah. Jadi kalau macam kita sebagai pelari, kita still boleh dengar kita punya environment kan, bunyi kereta, bunyi horn kereta ke, ataupun kalau macam korang lagi trail, korang still boleh dengar surroundings kan. So sebab tu aku suka pakai open ear bone conduction punya headphone. Lepas tu hari tu sebelum aku pergi, masa aku pergi Japan, aku dapat satu email daripada Nank balik lah kan. Simple je, dia kata kat aku, okay, we have just launched our new Nank Ultra. Lepas tu dia kata, would you like to try lah kan. Aku sebab masa aku kat Japan, aku macam tak pay attention sangat. Aku tak tahu lah sama ada dia cakap tu dia nak suruh aku beli ke apa kan. Jadi kalau macam aku nak beli, aku kena tengok secara terperinci kan. Tapi sebab aku tengah holiday, aku macam tak pay attention sangat. Aku cakap, okay, of course, I will check it out kan. Masa aku kat Japan tu juga, tiba-tiba aku rasa dalam seminggu lepas daripada dia email aku tu, adalah postman datang kat rumah aku kan. Dia nak hantar barang. Aku tengok, aku tak ada beli apa-apa kan. Aku cek kat Shopee pun tak ada beli apa-apa. Lepas aku fikir apa benda aku beli, aku memang tak terfikir langsung pasal benda ni. Jadi bila aku buka, yes, turns out memang dia hantar dekat aku kan. Dia hantar dekat aku tapi dia tak suruh test, dia tak suruh review ke apa. So dia hantar je. Jadi bila aku unbox benda ni, aku buka ni kan, aku buat packaging dia memang very nice, memang solid gila guys, okay? Kotak ni kotak keras ni, kotak keras. Lepas tu dia punya seal pun memang semua cantik gila, okay? Sampai kat aku pun memang secured punya packaging. So bila aku buka, macam biasa ada dia punya instruction manual. Lepas tu ada kabel dan juga ada dia punya charging case guys, okay? Tapi kalau macam aku buka charging case ni sekarang, kosong. Sebab apa? Sebab clip-on earbud tu aku tengah pakai kat sini guys. Kau tengok ni, okay? Ni adalah dia punya clip-on earbud. Okay, memang neat gila lah kan. Masa aku mula-mula aku tak pakai lagi lah, aku baru unbox. So bila aku buka, aku punya persoalan pertama, mana dia punya button. Sebab kalau tengok kat sini kan, okay, construction dia punya build quality memang kemas gila lah, okay. Dia macam dia punya surface ni semua metallic, okay, metallic silver macam tu, macam colour gunmetal sikit. Lepas tu dia bentuk C macam ni dan dia fleksibel lah, okay. Kat sini kan aku boleh buka dia macam tu lah, okay. Tapi dekat sekeliling earbud ni tak ada apa-apa, tak ada physical button. Lepas tu just ada charging point macam tu, okay. Ada charging point dekat sini dan dia punya speaker lah kat sini kan. Lepas tu dekat sini dia ada, dekat tulisan Nank tu dia ada dia punya indicator LED lah, okay, kecil kat sini. So aku pun try kan, aku try lah. And so, stylo gila aku cakap kan. Tapi aku punya concern, sebab bila kita berlari kan, bila korang pakai headphone ataupun korang pakai earphone kan, aku punya rasa adakah masa kita berlari tu dia akan senang terbuka kan. Kalau macam korang tengok aku punya review untuk Runner Diver ni pun, aku punya concern dia tak shaky. Lepas tu of course sound kena clear dan
disebabkan aku suka pakai cap dan juga spec kan masa berlari, especially kalau macam siang-siang. Semestinya aku tak nak headphone ke ataupun macam aku punya aftershock dia tak mengganggu aku punya cap dan juga aku punya shades lah kan. Jadi bila pakai ni memang sangat-sangat tak mengganggu lah kan. So aku pakailah dekat kedua-dua telinga kan, aku pakai. Okay, so aku pakailah masa aku punya first run. Aku tak ingat aku punya first run tu yang mana. Aku rasa mungkin 3 minggu yang lepas lah. Sebab ni dah 3 minggu aku balik daripada Japan kan, 3 minggu lebih. Jadi bila aku lari, memang benda yang aku notice yang aku rasa paling puas hati adalah memang tak shaky langsung guys. Okay, sebab apa aku takut dia shaky? Sebab dia clip dia tak ada apa-apa benda yang secure dia punya ni tau. Sebab dia macam C je macam tu kan. Lepas tu dia fleksibel macam ni. Masa aku first time guna tu aku macam sebelum aku pakai aku cakap macam mana aku nak tekan kan. Jadi bila aku tengok dan aku belik dia punya instruction manual lah, barulah time ni menggelabar nak baca instruction manual lah. Jadi bila aku tengok, memang mantap gila. Sebenarnya yang korang nampak berkilat ni kan, ini adalah dia punya touch panel guys. Okay, so touch panel ni step untuk kau turn on, lepas tu untuk kau skip lagu, untuk korang previous song, lepas tu untuk korang stop, untuk bluetooth semua just touch dekat atas panel ni. Okay, jadi bila nak kena bluetooth just touch dekat panel ni. Dia punya instruction tu pula semua ada dekat sini. Maknanya korang boleh ni, okay, ni key operation guide ni. Okay, so dekat key operation guide ni dia memang dah tunjuk step by step. Korang nak turn on, korang tekan press berapa second, lepas tu korang nak skip lagu, press berapa second, nak previous song korang tekan belah kanan ataupun belah kiri kan. Jadi untuk aku yang dah biasa pakai headphone yang ada physical button, contoh macam ni lah kan, dia ada physical button, jadi nak skip kita tekan 2 kali ke ataupun tekan 1.5, kita rasa benda tu tau. Jadi bila pakai ni aku rasa macam ini macam agak pelik lah nak sesuaikan kan. Tapi selepas larian aku yang kedua kali, memang aku dah fasih lah cara untuk aku operate Nank Ultra clip-on earbud ni lah. Okay, tapi satu lagi yang aku, bila aku dah tahu nak operate macam mana, lepas tu aku buat lari. So bila lari aku tak rasa shaky. Satu lagi yang best adalah dia memang weightless guys. Okay, sebab kalau macam kita pakai ni kita rasa lah kan, sebab dia punya bridge ni bila pakai kat sini, untuk larian yang lama kita akan rasa macam pressure lah. Kalau pakai aftershock pun sama lah kan, bila kita pakai lama dia akan ada pressure, especially dekat belakang telinga ni. Tapi bila aku pakai ni memang tak ada pressure apa-apa. Lepas tu memang tak rasa macam kita pakai apa-apa lah. Sebab of course lah aku timbang benda ni kan. Sebab kalau tengok dia punya data sheet dia claim berat dia adalah 5.3 gram lah. Okay, jadi aku pun timbang lah untuk buktikan lah. Jadi aku cabut, aku pun timbang kedua-dua ni. Okay, so memang tepat-tepat guys. Dia punya berat untuk kedua-dua ni adalah 10.6 gram, di mana satu bat ni adalah 5.3 gram lah. Jadi sebab tu bila pakai memang rasa weightless dan dia tak shaky lah. Itu yang pertama dan yang kedua guys. Okay, lepas tu yang ketiga, macam aku cakap tadi, dia tak obstruct kalau kita pakai spec ataupun pakai cap lah. Semestinya sebab dia duduk dekat kita punya cuping telinga kan. Lepas tu bila pakai tu memang stylo gila sudah tentu lah kan. Sebab kau tengok aku pakai ni kan, memang stylo gila. Dan aku dah pakai, aku sekarang ni, kalau sebelum ni aku pergi office pun, kalau macam aku nak untuk kegunaan meeting ke kan, online meeting ataupun untuk aku answer call, aku memang sama ada akan pakai runner diver ni ataupun aku pakai aku punya aftershock lah. Sebab kadang-kadang aku terlupa charge lah, jadi mana yang ada bateri aku pakai. Tapi sejak aku ada benda ni, memang aku just pakai Nank Ultra ni lah. Okay, lepas tu benda ni pula kau boleh pilih sama ada kau nak pakai dua-dua earbud ke
ataupun korang just nak pakai satu pun tak ada masalah. Maknanya dia punya Bluetooth connection tu boleh connect dengan phone. Kalau korang pakai sebelah pun okey, korang pakai kedua-dua belah pun memang tak ada masalah. Lepas tu guys, bila aku guna benda ni untuk online meeting dan juga untuk answer call, semestinya aku nak tahu dia macam mana dia punya mic quality dan juga sound quality kan. So aku try bagi connect benda ni, aku try call macam phone wife aku. Lepas tu aku dengar sound quality memang clear lah kan. Tu yang aku macam okey lah benda ni sebenarnya kan, sebab dia punya mic pun okey. Lepas tu aku pun dah guna untuk present aku punya paper lah kan, dekat dalam aku punya online meeting. Pun suara aku clear. Satu lagi yang best kan berbanding dengan headphone adalah dia tak ada bridge kat belakang lah, okey. Sebab bila dia tak ada bridge kat belakang, maknanya aku boleh guna earbud ni masa aku tengah baring kan. Sebab kalau macam pakai ni boleh juga, kita just boleh baring macam biasa dan dia akan rasalah ada bridge kat belakang kan. Tapi bila yang ni dia just single earbud left and right, memang maknanya kalau baring pun memang tak ada masalah dan dia tak terbuka tu satu lagi yang aku suka pasal clip on earbud ni guys, okey. Bagi aku, dia punya masa aku mula-mula pakai, aku rasa macam bass dia agak kuat. Tapi bila aku dah biasa dah pakai beberapa kali, aku rasa dia punya sound tu balance, tapi dia punya high ataupun treble dia aku rasa tinggi sikit lah, okey. Jadi kalau macam voice dia dengar lebih jelas dan lebih clear. Kalau tengok dekat sini kan, dia punya speaker ni dia dekat depan ni okey, dekat sini. So kalau baca dia punya datasheet tu, dia panggil macam 360 sound ke something macam tu. Jadi speaker ni, output ni memang pointing ke kita punya lubang telinga lah. Tapi aku kena beritahu korang, ini adalah Bluetooth connected, okey. Jadi kalau macam korang jenis yang tak suka bawa phone ataupun korang memerlukan MP3 player yang ada storage untuk korang punya music semasa berlari, yang ni bukan untuk korang lah, okey. Sebab macam aku memang sentiasa bawa phone, so aku connect via Bluetooth dan aku stream daripada aku punya Apple Music lah, okey. Kalau macam yang ni pula, yang ni sebelum ni Runner Diver ni, dia ada dua option. Boleh guna MP3, ada storage, dan juga kita boleh guna direct connected dengan kita punya phone lah. Lepas tu, kalau untuk korang ataupun runner yang suka berlari lama kan, mesti korang punya concern adalah dia punya battery life lah, okey. Battery life dia kalau macam kita full charge 8 jam. Sebab macam aku, walaupun aku setakat ni aku pakai paling lama untuk berlari adalah aku punya latest run 13 kilo dalam masa sejam setengah. So memang banyak lagi bateri kan. Tapi selalunya kalau macam aku pakai dekat office, aku pakai pergi kerja kan, aku pakai daripada pukul 8 sampai ke pukul 5 petang lah. Selalunya still ada bateri, aku tak perlu nak charge. Dan bila aku naik kereta, aku masukkan dalam dia punya charging case guys, okay. So nak charge senang je, masuk dalam charging case ni, dia punya charging point dekat dalam, kita tutup. Bila aku naik kereta, aku pun masukkan lah aku punya earbud ni dalam dia punya charging case, dan dia charging. Bila aku nak lari, dia dah full balik lah, okay. Lepas tu dia dari segi waterproofing, okay. So dia punya ni, tak silap aku, dia IPX5. Jadi kalau macam setakat peluh ke ataupun hujan, aku dah pakai dalam hujan dah, so tak ada masalah. Masih lagi berfungsi seperti biasa, okay. Tapi kalau macam aku tak berani lah pergi ambil campak dalam swimming pool ke, tak ada lah kan. Tapi kalau macam yang ni, dia memang seal untuk guna semasa berenang juga. Sebab tu nama dia Runner Diver. Okay guys, aku rasa dah agak panjang lebar aku kongsikan pasal features, lepas tu specs, lepas tu pengalaman aku pakai Nank Ultra clip-on earbud ni. Okay, tapi apa disadvantages yang aku jumpa bila aku pakai sepanjang aku pakai daripada first time sampai ke dah beberapa banyak run yang aku pakai dalam masa 3 minggu ni lah, okay. First kali, kalau macam korang jenis yang memang sangat-sangat bergantung kepada physical button, aku rasa memang agak susah dan korang memang tak suka dengan benda ni lah, okay. Tu satu.
Lepas tu macam aku cakap tadi, kalau macam korang memang tak suka buat phone dan korang bergantung kepada MP3 untuk korang punya music player pun, Nang Ultra ni tak bersesuaian dengan korang guys. Okay, lepas tu guys, yang ni aku baru lagi jumpa. Baru-baru ni aku lari pakai Nang Ultra ni. Okay, tiba-tiba one of aku punya earbud ni yang belah kanan tiba dia terpadam tau. Aku macam aku rasa aku dah sentiasa charge benda ni, aku letak dalam dia punya casing kan. Tapi bila aku pakai tu, aku tengah lari, dia terpadam. So aku turn on balik kan. Tak ada pula terpadam kan. Lepas tu aku fikir sebab apa dia terpadam Jadi bila aku tengah lari tu, tiba-tiba dia terpadam lagi sekali. Jadi aku immediately tahu sebab bila aku pakai ataupun bila korang beli nanti, korang dah pakai, korang pakai tu tak perlu nak jolok sampai dalam, sampai dia punya panel dekat belakang ni kena dekat bahagian belakang telinga korang okay? Sebab bila korang jolok dalam sangat, dia kena nanti dalam masa tak silap aku 3 ke 5 saat macam tu, bila dia macam nak lock, macam korang nak turn off kan. Bila korang letak jari korang untuk turn off, cara nak pakai dia just ambil ni, buka dan just clip dekat cuping telinga je. Tak payah nak jolok sampai habis, tak perlu pun. Sebab kalau dia letak dekat cuping telinga pun, bila lari memang dia tak bergegar. Okay, tapi lain-lain macam aku cerita daripada awal tadi, memang terbaik guys. Okay, dan sebab apa aku cakap korang berbaloi untuk korang check out benda ni, sebab harga dia murah weh. Okay, kalau korang tengok dekat dia punya website, so Nang ni korang boleh beli ada 2 channel lah kan. Satu dekat dia punya official website, korang pergi kat Google, korang search je Nang Ultra, dan dia akan direct ada satu link atas sekali, korang pergi ke dia punya official website. Satu lagi korang boleh beli through Amazon juga okay. Yang bestnya harga dia aku tengok baru ni 250 kalau tak silap aku. So bila korang nak check out tu, korang nak add to cart, lepas tu korang nak check out, korang masukkan add and stuff ADXN STUFF dekat promo code, dia akan reduce lagi kan, kalau tak silap aku 15% kot. So memang harga dia sangat-sangat berbaloi dengan quality dan juga dia punya function guys. Okay, sebab tu aku rasa kau memang kalau macam korang in the market untuk cari headphone ataupun earbud yang aku rasa memang sangat function untuk digunakan semasa berlari, korang boleh check out Nang Ultra ni guys. Okay, tapi kalau macam korang nak check out yang lain, macam nak check runner diver ke pun boleh, korang key in juga promo code and stuff tu, korang akan dapat juga price reduction untuk apa-apa produk yang korang nak beli dekat Nang Ultra guys, dekat Nang punya website guys. Okay, ataupun dekat Amazon. Okay, so dia punya shipping lebih kurang seminggu ke seminggu lebih macam tu. Dan kalau macam barang ada problem, korang boleh direct return kepada Nang balik So tu dia aku punya perkongsian untuk Nang Ultra clip-on earbud ni guys. Okay, memang sangat-sangat puas hati dan sekarang ni kalau macam korang jumpa kat luar pun, most of the time aku memang akan pakai benda ni Yang aku puas hati dia punya build quality dia. Okay, korang tengok sphere dia memang seamless, lepas tu memang solid okay. Nang. Okay, so kalau macam korang ada apa-apa yang nak tanya ke, korang boleh komen dekat bawah. Kalau macam ada persoalan korang yang aku tak boleh jawab, mungkin aku boleh tanya kepada Nang punya rep, dan mungkin dia akan jawabkan bagi pihak aku. Okay, aku rasa tu je yang aku nak kongsikan untuk video kali ni. Kalau korang belum subscribe to channel Stuff, jangan lupa klik subscribe button kat bawah dan tekan loceng kat sebelah dia guys. Okay, jadi kita jumpa lagi dalam video berikutnya. Korang semua stay safe, korang semua take care, dan selamat berlari dan selamat check out Nang Ultra clip-on earbud. Bye.